Hari ni anak-anak tak nak makan nasi, semua nak makan makaroni carbonara creamy macam ni. Sangat bercheesy. Okey, jom kita masak. Nurul rebus makaroni dalam stainless steel casserole with lid dari Jaya Mata tau. So dah ramai bertukar kepada periuk stainless steel sebab ia lebih bagus untuk kesihatan kita. Okey, makaroni dah siap. Jom kita buat sos dia pula. Nurul menggunakan Hexa Food pasta sos creamy carbonara. Ini produk terbaru daripada Hexa Food tau. Quick and easy to prepare. Hanya tambah dengan air suam je. Korang nak tambah dengan susu pun okey. So Nurul menggunakan stainless steel saucepan juga dari Jaya Mata. Mudah kan? So kita tumis bawang, lepas tu letak chicken salami, lepas tu letaklah sos carbonara Hexa tadi, sedikit krim masakan dan boleh tambah bahan perasa. Kemudian masukkan makaroni dan kita gaul-gaulkan. Dah tutup api, masukkan dalam tray pembakar macam ni. Lepas tu kita tabur dengan mozzarella dan juga irisan daun parsley. Okey, bakar dalam oven. Dah siap dah kita punya baked creamy carbonara macaroni. So korang boleh dapatkan produk ni semua dekat page yang Nurul tag. Okey, bye.